Guys, di tengah-tengah Kuching di Lime Tree Hotel. Kita cuba Lime Tree Hotel. Lime Tree Hotel. Kita masuk dia. Jom, kita masuk. Oh. Saya dapat bila guys. Ini Lime Tree Hotel. So, di atas, jom. So, bilik ni ada lift. Hotel ni tingkat 2. Scan. Wah, kita kena scan juga guys. Baru boleh kita scan, baru boleh naik. Okay. Inilah bilik-bilik dia dan promosi semua. So, kita naik bilik kita. Jom. Oh, wangi guys. Kita punya bilik adalah 216. Jom, kita pergi 216. Dekat sih guys. 216. Jom, kita masuk. Okay, ini dia bilik dia guys. Kita dah sampai. Assalamualaikum. Oh, ini bilik dia guys untuk bilik yang kita tempah. Ini dah lemari dia, simple lemari dia kan. Dengan selipar sekali, dengan beg sampah sekali untuk mesin. Ini dah tandas dia, guna sliding door. Cantik sliding door dia. Okay, gunakan shower. So, toilet macam biasa. Ada percuma bersigi ya? Tiada guys. Percuma bersigi tidak ada. Toilet tandas. Ni. Aduh, apa ni ya? Tuala atas ni guys. Ni dengan TV lama yang tebal lagi. Dan meja tempat buat kerja. Kopi. Lampu dan ni adalah katil kita luas. Okay. So ni adalah view luar kita. Nampak guys. Ini adalah view luar kita. So itu saja guys untuk hari ni. Ini adalah bilik kita yang kita order di laman seseorang online. Hotel ini diberi nama Lime Tree Hotel di Kuching. So itu saja guys. Thank you for watching. Bye.